Apa akan terjadi pada episod Bleach Thousand Year Blood seterusnya? Episod 5 ni menampilkan kandungan yang sepenuhnya baharu tidak pernah ada dalam manga. Dan kita dapat melihat sesuatu seperti true bangkai Ichigo bertindak. Ichigo dan Rukia menentang Yhwach bersama-sama. Dan Orihime nampaknya menewaskan Yhwach pada penghujung episod dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Kini persoalannya, ke mana hala tuju mereka selepas ni? Sebaik sahaja Oryu menewaskan Jugram dalam episod terbaru, The Almighty kembali semula kepada Yhwach pada saat-saat akhir beliau. Dan kita dapat melihat perkara itu pada matanya. Tetapi seperti yang kita tahu, The Almighty milik Yhwach bukan sekadar kebolehan untuk melihat masa hadapan. Ia adalah kebolehan untuk mengubah masa hadapan dan memilih garis masa terbaik untuk dirinya. Berdasarkan pemerhatian, keseluruhan episod terbaru ni hanyalah salah satu realiti di mana Yhwach ditewaskan, dan dia akan menggunakan The Almighty untuk memadamkan realiti tersebut. Lalu kita mungkin bakal dikembalikan semula ke saat tepat sebelum pertarungan ini bermula. Kini dengan Yhwach yang memahami betapa bahayanya true bangkai Ichigo melalui penggunaan The Almighty untuk melihat masa hadapan, episod seterusnya berkemungkinan besar akan menunjukkan momen ikonik Ichigo menggunakan true bangkai dan Yhwach memutuskannya, yang mana akan menghubungkan kita semula secara sempurna dengan apa yang ada dalam manga. Jadi, malangnya disebabkan Yhwach mempunyai The Almighty dan power untuk menulis semula realiti, segala-galanya dalam episod terbaru ini berkemungkinan besar akan dibatalkan dalam episod seterusnya, sekaligus menjadikan pertarungan mereka kelihatan jauh lebih tidak mengharapkan.